Saya buat kambing biri-biri. Ini mata untuk penglihatan. Ini hidung. Hidung untuk bau. Ini mulut. Mulut untuk makan. Ini kaki. Kaki untuk berjalan. Ini bulu. Bulu biri-biri berwarna putih. Dan bulu biri-biri tebal. Sekian, terima kasih. Bye. Fly, 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 the butterfly in the meadow is flying high. In the garden he's flying low. Fly, 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 the butterfly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Afiah Fatina binti Abdul Aziz Farhan. Saya akan menerangkan tubuh rama-rama dan fungsinya. Yang satu, mata. Mata untuk melihat sekelilingnya. Yang kedua, kaki untuk berjalan di tempat dia raya. Yang ketiga, kepak atau sayap rama-rama digunakan untuk terbang. Yang keempat, sesungut rama-rama digunakan untuk mengesan deria, sentuh, haba dan getaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, saya Haikal Bahaki bin Wan Mahdi. Saya tahun 1. Saya wujud saya haiwan yubah. Haiwan yubah dia ada sayap. Haiwan yubah ada senat. Haiwan ada sayap. Haiwan boleh terbang. Haiwan suka pokok guna. Sebab yubah ke guna. Yubah dia isap madu. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Firdaus Aikal 1 Firdaus. Ini projek saya. Ini saya membuat ikan. Ciri-ciri utama ikan adalah hidup di dalam air, bernafas menggunakan insang, berenang menggunakan ekor dan sirip, dan badan ditutupi oleh sisik. Sekian, terima kasih. Saya untuk apa? Membantu rama-rama? Terbang, very good. Okey, dan ni saya ni apa? Kupu-kupu. Okey, kupu-kupu, bahagian pada kupu-kupu apa? Saya untuk apa? Membantu? Terbang. Okey, ni apa? Rama-rama. Boleh bagi satu bahagian pada rama-rama? Terbang. Itu terbang, itu fungsi. Saya tanya bahagian badan. Bahagian Tunjuk awak punya ikan ke cikgu.